Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam dan saya daripada Kumpulan 3 dan saya akan membentangkan kebebasan agama. Assalamualaikum, saya Muhammad Azizul Hafizah bin Muhammad Yusof dari kelas DLM 2A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Hairulai daripada kelas DLM 2A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Hari ini kami dari Kumpulan 3 ingin membentangkan tajuk kebebasan beragama Islam asas keharmonian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami dari Kumpulan 3 ingin membentangkan tajuk kebebasan beragama Islam asas keharmonian. Malaysia terkenal sebagai negara majmuk yang mempunyai pelbagai agama seperti Islam, Buddha, Hindu, Kristian dan animisme. Namun kita tetap hidup aman dan harmoni kerana Islam menjadi asas penting dalam memupuk toleransi dan perpaduan antara negara. Seterusnya, saya akan membincangkan mengenai Islam dan perlembagaan. Dalam perkara 3 Perlembagaan Persekutuan, Islam diisytiharkan sebagai agama rasmi Malaysia. Namun, perkara 11 memberi kebebasan agama iaitu setiap rakyat bebas menganuti dan mengamalkan agama masing-masing. Ini menunjukkan bahawa Islam tidak memaksa dan sebaliknya menjamin keadilan kepada semua. Sebagai firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 256, tiada paksaan dalam agama. Melalui prinsip ini, Islam menjadi asas kepada keharmonian masyarakat berbilang agama di Malaysia. Assalamualaikum, saya Azizul. Seterusnya saya akan bergerak kepada bahagian ketiga iaitu Islam sebagai asas hubungan. Islam mengajak umatnya supaya menghormati agama lain dan menolak permusuhan. Antara asas hubungan dalam Islam ialah toleransi, iaitu menghormati kepercayaan dan amalan agama lain. Yang kedua, keadilan, memberi hak sama rata kepada semua rakyat. Dan yang ketiga, kasih sayang dan ihsan, menjaga kebajikan tanpa mengira bangsa dan agama. Contohnya, majikan bukan Islam memberi kelonggaran kepada pekerja Islam untuk menunaikan solat Jumaat dan masyarakat bukan Islam menghormati azan serta doa dalam masjid rasmi. Semua ini menunjukkan nilai Islam membina hubungan harmoni dan saling memahami antara satu sama lain. Seterusnya kita bergerak kepada usaha memupuk toleransi agama. Kerajaan juga berperanan penting melalui program seperti rumah terbuka, sempena perayaan, gotong royong komuniti dan subjek berhubungan etnik di IPTA dan IPTS. Saya setuju dengan pendapat Adam, tetapi media massa dan NGO turut membantu dengan mengadakan kempen perpaduan dan program antara agama bagi mengelakkan salah faham. Semua ini menggambarkan semangat Islam yang menekankan perpaduan dan kasih sayang sesama manusia. Seterusnya, saya akan beralih kepada bahagian kelima iaitu kejayaan Malaysia. Antara kejayaan Malaysia dalam mengekalkan keharmonian agama ialah sambutan perayaan secara bersama oleh semua kaum. Kedua, penubuhan Majlis Perundingan Agama MCCB-CHST sebagai platform dialog antara agama. Dan yang ketiga, prinsip rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan dan kesopanan dan kesusilaan, memperkukuhkan perpaduan nasional. Semua ini membuktikan bahawa Islam menjadi asas kukuh kepada kesejahteraan masyarakat di Malaysia. Dan kita bergerak kepada penutup yang terakhir sekali. Islam bukan sekadar agama ibadah tetapi juga asas kepada keamanan dan keharmonian antara satu sama lain. Betul, saya setuju pendapat Adam. Kebebasan agama yang diamalkan di Malaysia membolehkan kita hidup dengan saling menghormati dan memahami satu sama lain. Marilah kita terus mengekalkan semangat perpaduan ini agar Malaysia kekal sebagai negara aman dan makmur. Sekian, terima kasih. Terima kasih kerana sudi mendengar kami punya